Debut pertama yang kita nak cerita adalah The Undertaker. Undertaker ni merupakan seorang penggusti yang sangat ikonik lah, seorang legend, dan beliau muncul pertama kali di acara Survivor Series tahun 1990. Sebelum beliau menjejakkan kaki ataupun bergelar Undertaker, Mark Calaway, nama sebenar Undertaker ni merupakan seorang bintang gusti yang agak besar badannya lah, agak gegasi kan. Jadi ketika bergusti di WCW, beliau dikatakan tak menjadi perhatian sangat oleh para booker ataupun promoter di syarikat tersebut lah, sehingga ada yang pernah mengatakan yang dia ni tak ada masa depan pun dalam gusti. Jadi terpaksa berhenti di WCW dan nasib baik mendapat tawaran daripada WWE. Cuma ketika mana beliau dijemput ataupun diajak ke WWE, Vince McMahon telah menetapkan untuk beliau membawa watak yang saya kira watak ini watak eksperimen lah. Kalau jadi, memang jadilah. Kalau tak jadi, memang akan ke laut dalam lah. Macam kita tahu, ketika di zaman Golden Era itu memang WWE ini memang banyak karakternya, macam-macam kan. Dan tak disangka-sangka Mark Calaway ini ditukar menjadi seorang mayat hidup. Wah, macam mana mayat hidup tu kan? Jadi Undertaker ditampilkan sebagai mystery partner kepada pasukan Million Dollar Corporation yang dipimpin oleh Ted DiBiase, dan bersama-sama dengan Brother Love, Undertaker muncul dan semua orang terpaku. Ada kanak-kanak yang menangis, ada yang menganga, apa ni kan, siapa ni, awak ni tinggal sini ke? Jadi Undertaker muncul sebagai seorang watak ala-ala mayat hidup, kena pukul tak berbunyi, tak sakit dan sebagainya, dan berjaya mencuri tumpuan lah. Dan sejak itu namanya terus diangkat sebagai satu bintang ikonik yang sangat istimewa, sangat unik, dan sukar nak ditukar ganti ataupun direplicate oleh mana-mana bintang gusti. Ada cubaan untuk nak olah semula watak ala-ala Undertaker ni kan. Contoh macam Papa Shango, apalagi Boogeyman, Mordecai dan sebagainya, tapi semuanya tak mampu nak mengekalkan momentum seperti mana Undertaker itulah. Jadi itulah dia Undertaker The Survivor Series 1990, watak yang digeruni dan terus menjadi legenda sehingga ke hari ini.